So memang I rasa tak payahlah kita sepatutnya kita kena ada satu limitation ataupun threshold di mana okay, ini je kita punya limit. Macam hari tu I jumpa seorang lagi, dia kata limit dia macam limit air, kita tak boleh penganiayaan kan. Okay. Limit dia tak boleh orang maki binatang. Maksudnya macam, marah okey. Okay. Tapi kalau sampai maki tu macam babi, yang macam maki yang macam zalim sangat. Yang macam kesat lah kata-katanya. Pada dia itu dah memang dia punya limit, dia memang tak boleh. Yang lain-lain tu dia boleh terima. So setiap orang daripada kita sepatutnya kita kena set limit apa yang you tak boleh orang tu cross. Setakat umpat-umpatan, benda tu biasalah. Tapi budak-budak Gen Z sekarang terlalu rapuh Ya ke? Dia hati dia tisu, sensitif. Kadang-kadang baru kena sergah sikit dah nak berhenti, lari datang besoknya. Dia orang tak take tu as a challenge. Dia tak ambil itu sebagai satu pembelajaran ke ataupun this is like orang kata tamparan untuk aku, better aku wake up dan buat yang terbaik. Dia tak, dia terus rasa macam orang ni malukan dia, bos dia benci dia, and then dia terus run away from the job. Mungkin itu masalah orang muda kot. Ya, pada I tu kau kena build kau punya orang kata sensitif tapi macam you cakap set you punya orang kata benchmark, you tak boleh go overboard this kan. Tapi kalau misal kata dia macam gitu, kau makikan tahap gaban pun masih steady kan. Setengah Tapi orang benda tu dia kata tak bagus. tapi setengah orang kau cakap you ni kenapa? Dah turun meleleh air mata dia no. Kau tak maki, kau baru cakap. Macam mana? Tapi nasihat saya kecil hati dia orang ni, kita bukan benci. Ya ke? Kita Muka Mak nampak benci gila. Dia kata kita bukan benci, no. Muka aku nampak jahat kat cerita. Hayo. tapi